Okey geng, sambung projek Wira Grand aku ni. Hari ni aku nak tukar steering baru dekat Wira Grand aku ni. Yang ni korang kena tengok sampai habis geng. Sebab ni memang racun yang padu punya geng. Steering quick release ting-ting punya. So steering ori Wira Grand ni kan memang dah lusuh, udah dah rosak habis dah. Yelah, dah 28 tahun punya steering kan. Okey, first jom kita buka dulu steering lama ni. Dekat bawah steering ori Wira ni ada satu skru tau. Korang buka je skru tu guna screwdriver. Mantap. Lepas tu dari atas ni korang tarik je keluar macam ni. Lepas tu cabutkan soket hall tu. Dan terbuka dah cover steering ni. Alright, yang ni sebelum buat apa-apa kan, pastikan steering dalam keadaan yang tegak geng. Dan tayar pun dalam keadaan yang lurus. Korang ambil permanent marker dan tandakan satu garisan selaras dengan skru atas dan bawah tu. Okey, siap dah. Lepas tu ambil saiz 17 dan kasih buka nut tengah tu sambil tangan kiri tahan steering tu dari bergerak. Mantap. Lepas tu cabutkan steering ni. Korang kena goyang sikit ataupun ketuk-ketuk sampai dia tercabut. Nasib aku baik sebab steering ni senang nak buka. Alright, inilah steering lamanya. Boleh simpan buat kenang-kenangan. Okey, tiba masanya untuk aku pasang steering yang baru geng. Jadi inilah barang-barang dia geng. Total ada 3 barang yang diperlukan untuk buat quick release ting-ting. Aku dah cakap geng, ini racun baik geng. Semua ni boleh dapat dekat channel Telegram aku. Korang boleh join terus ikut step macam ni. So first kali kita ada boss kit ataupun steering hub NRG yang pendek punya geng. Aku ambil yang pendek sebab aku nak guna quick release. Mantap. Lepas tu kita ada steering quick release NRG. Barang ni yang buat ting-ting tu geng. So seterusnya kita ada steering black edition Momo Prototipo. Ni serius aku cakap, memang kemas gila weh. So ada 3 barang ni je yang diperlukan untuk buat ting-ting. So jom pasang dekat Wira Grand aku ni.